Halo bos, selamat petang, Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Dapat nak customer trade in punya kereta tahun 2023. Berdua Auza 1.5. Ini advance lah, advance pack. Harga jual 63,800. Boleh nampak depan ada sensor. Lepas tu skirt tak sama, lampu LED. Okey, dalam macam ni. Okey, dia dalam pun kosong jugalah. Ativa dalam pun kosong juga. Lepas tu boleh nampak DP panel original lagi ya. Original lagi. Dia pakai yang DCVT gearbox lah, tak silap ai. Tapi semua original, mileage pun baru 21,000 saja. 21,000 saja. Lepas tu dia kan kosong kamera seperti ni. Dalam macam ni. Okey, dalam leather lah, warna merah dengan hitam. Okey, dia punya pintu punya cover pun sama juga. Okey, mileage tak silap ai 21,000 saja. Berdua servis pun ada juga. Okey. Bos start button kat sini, lepas tu dia punya ada auto hold, auto brake pun ada lah. Function emergency brake semua ada. Okey, dia sebiji MPV punya kereta lah. MPV punya kereta, aircon kat atas kat atas. Selupa macam Toyota Veloz lah. Ya comfort lah. Engine pun sama juga. Tapi ECU tak sama, exhaust, lower arm semua tak sama cuma pattern sama saja. Okey, belakang macam ni. Harga jual 63,800. 63,800. Customer yang trade in punya. Okey, kalau buat loan boleh. Ikat bank bulanan 800 lebih sehingga 900 lebih. Biasa kena 10% deposit lah, 10% deposit. Kalau kereta ni kita tak ada kasih warranty sebab under warranty berdua. Under warranty lagi. Kat berdua lah. Tahun 2023. Berdua Auza 1.5 advance advance. Harga jual 63,800. Kalau buat loan bulanan anggaran 800 lebih sehingga 900 lebih lah. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari Auza yang baru punya. Kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.